Pernah tak anda terfikir macam mana sesebuah kerajaan tu membentuk ekonomi negara? Ia bukan setakat bina jalan raya atau sekolah tau. Kadang-kadang, alat yang paling berkuasa selalunya yang kita tak nampak depan mata. Setiap kerajaan, termasuklah kerajaan kita di Malaysia, ada macam-macam cara untuk kemudi ekonomi ke arah yang mereka nak. Mereka ni aktif tau, sentiasa cuba tarik pelaburan dan cipta lebih banyak peluang untuk kita semua. Dan inilah dia alat rahsia yang kita nak kupas hari ini. Kita akan lihat macam mana potongan cukai atau insentif digunakan bukan sekadar sebagai hadiah, tapi sebagai satu strategi ekonomi yang sangat teliti. Okey, jom kita mulakan dengan soalan paling asas sekali. Kenapa pula kerajaan sengaja nak kurangkan duit cukai yang dia kutip? Macam tak logik kan? Apa sebenarnya idea di sebalik semua ni? Senang cerita, insentif cukai ni fungsinya macam diskaun. Kerajaan cakap, kalau awak buat benda X yang kami nak galakkan ni, kami akan bagi diskaun pada cukai yang awak kena bayar. Ia satu cara untuk memujuk dan menggalakkan. Jadi, matlamat dia besar tau. Bukan setakat nak tolong 1-2 syarikat je. Ia tentang nak tarik duit dari luar negara masuk, buka peluang kerja untuk orang tempatan, bawa masuk teknologi canggih dan secara amnya bagi ekonomi kita boost. Boleh kata ini satu pelaburan oleh kerajaan. Tapi macam biasalah, setiap benda ada dua belah. Kalau dibuat dengan betul, ia memang boleh jadi pemangkin pertumbuhan yang hebat. Tapi kalau tak berhati-hati, ia boleh kurangkan dana kerajaan pula. Yang mana dana tu penting untuk perkhidmatan awam lain. Jadi keseimbangan tu sangat-sangat penting. Sekarang, jom kita spesifik sikit. Kita tengok apa yang ada di Malaysia. Cuba bayangkan, ia macam sebuah menu yang ditawarkan kepada syarikat-syarikat, di mana setiap hidangan tu ada tujuan dia yang tersendiri. Banyak kan menu insentif kat Malaysia ni? Ada taraf perintis untuk syarikat yang baru nak mula dalam industri penting, ada allowance pelaburan semula untuk syarikat lama yang nak kembangkan lagi bisnes, dan ada juga pengecualian khas untuk seni dan budaya. Setiap satu ni ada sasaran dia sendiri. Nampak tak betapa pelbagainya strategi kerajaan untuk bangunkan negara? Untuk betul-betul faham macam mana benda ni berfungsi, jom kita zoom in pada dua insentif yang paling popular, taraf perintis dan allowance cukai pelaburan. Ini adalah antara pilihan strategik yang banyak syarikat kena fikirkan. Okey, taraf perintis ataupun TP ni senang je nak faham. Kalau syarikat awak tu dalam industri yang kerajaan tengah galakkan, sebahagian besar untung awak tak payah bayar cukai, bukan setahun, tapi untuk tempoh 5 tahun. Ini ganjaran terus pada keuntungan syarikat. ECIP ni pula, cara main dia lain sikit. Dia tak tengok sangat pada keuntungan, tapi dia tengok pada apa yang awak belanja. Kalau awak laburkan duit untuk beli aset-aset besar, macam mesin atau kelengkapan baru, kerajaan akan bagi allowance cukai berdasarkan jumlah yang awak belanjakan tu. Jadi, inilah pilihan yang syarikat kena buat. Katalah awak ada syarikat software. Kos nak mula tu rendah je, tapi awak jangka untung akan meletup-letup. Taraf perintis mungkin pilihan terbaik. Tapi kalau awak nak buka kilang yang perlukan mesin berjuta-juta ringgit, ECP lah yang akan jadi kawan baik awak. Satu ganjaran untuk keuntungan, satu lagi ganjaran untuk perbelanjaan. Teori semata-mata memang tak cukup. Untuk betul-betul faham, jom kita buat kira-kira sikit. Kita tengok contoh pengiraan allowance cukai pelaburan atau ECP satu persatu supaya nampak macam mana ia berfungsi dalam situasi sebenar. Okey, jom kita mula. Katalah pendapatan berkanun sebuah syarikat atau dalam bahasa mudahnya, keuntungan yang boleh dikenakan cukai adalah sebanyak RM90,000 untuk tahun tu. Tapi bawah ECP ni, ada satu syarat penting. Pelepasan cukai yang syarikat tu boleh tuntut dihadkan kepada 70% sahaja daripada keuntungan tadi. Maksudnya, had maksimum ataupun ceiling pelepasan cukai untuk tahun tu ialah RM63,000. Mana datang nombor ni? Ia datang dari 70% darab RM90,000 tadi. Ingat nombor ni ya? Sekarang, kita tengok pula berapa banyak syarikat ni belanja. Katalah tahun tu dia laburkan RM50,000 untuk jentera baru. Kadar ECP yang dia layak dapat ialah 60%. Okey, jom kira. 60% daripada RM50,000 ialah RM30,000. Sekarang, kita bandingkan dengan had maksimum tadi. Allowance yang didapat RM30,000 adalah lebih rendah daripada had RM63,000 kan? Jadi, syarikat tu boleh tuntut penuh allowance RM30,000 ni dan tolak terus dari pendapatan bercukai dia. Nampak tak? Tapi, jangan ingat insentif cukai kat Malaysia ni hanya untuk kilang dan teknologi tinggi je tau. Kerajaan kita juga guna alat yang sama untuk tujuan sosial. Contohnya, untuk menyemarakkan lagi seni dan budaya negara kita. Proses nak tuntut insentif ni memang kena ikut langkah-langkah dia. Kena dapatkan kelulusan sebelum acara, laksanakan program tu dan lepas habis kena hantar laporan penuh.
Ini semua untuk pastikan insentif ni betul-betul pergi kepada acara kebudayaan yang berkualiti dan tulen. Dan ganjarannya memang berbaloi. Syarikat yang anjurkan konsert ke, pameran seni ke atau persembahan teater yang diluluskan boleh dapat pengecualian cukai sebanyak 50% ke atas pendapatan daripada acara tu. Banyak tu! Jadi, kita dah tengok beberapa contoh spesifik. Sekarang, apa kata kita undur sikit dan tengok gambaran yang lebih besar? Sebenarnya, apa tujuan akhir semua polisi yang berbeza-beza ni? Semua ni bukan sekadar potongan cukai yang rawak. Setiap insentif ni, tak kiralah untuk teknologi tinggi ataupun persembahan kebudayaan, semuanya adalah sebahagian daripada satu strategi bersepadu. Tujuannya adalah untuk membentuk Malaysia menjadi sebuah negara yang maju, inovatif dan kaya dengan budaya. Dan inilah dia, persoalan yang paling utama kan? Walaupun insentif ni memang satu alat yang hebat untuk pertumbuhan, cabaran yang sentiasa ada ialah macam mana kita nak pastikan kekayaan dan peluang yang terhasil tu tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tapi dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Itu yang perlu kita fikirkan bersama. Insentif cukai bagi syarikat. Jenis-jenis insentif cukai di Malaysia. Prosedur permohonan pengecualian cukai. Dokumen yang perlu dihantar dalam tempoh 90 hari. Allowance cukai pelaburan. Apa itu ECP? Syarikat-syarikat yang layak mohon. ECP tidak layak dipenuhi oleh syarikat. Kadar ECP. Contoh 1.